membantu pihak-pihak kerajaan yang mana perlukan bantuan. Bukit Aman, kami bagi kerjasama. Kami bagi kerjasama dengan Bukit Aman. ALT team ni, tim Ayanda Long Tiger ni adalah kebajikan. Jangan ada tengok nama Tiger, jangan tengok nama Abang Long Ayanda, korang fikir kita gangster. Faham? Yang kedua, sekeliling kami ni bertetak, berputus jari, berparang waktu nak pindah tokong. Ada tak awak semua ambil tindakan? Tak ada. Nak bukti? Takkan aku nak bagi bukti kat korang. Baik aku bagi kat Bukit Aman. Betul? Okay? Dan saya dah berhubung juga dengan seorang pegawai integriti. Okay? InsyaAllah lah. InsyaAllah saya akan bagi kerjasama dengan mereka habis-habisan. So jangan cakap Long Tiger jahat. Okay? Disebabkan setitik nila akan rosak sebelanga susu. Okay? So kat sini, kepada pegawai yang cuba kacau saya tu, kan? Bila awak kacau saya dah, bermakna awak seolah-olah kacau periuk nasi saya. Sebab apa kan itu? Awak hantar anggota awak datang kedai, awak suruh saya pergi balai, suruh declare berapa ramai budak saya, berapa ramai saya punya ni. Buat apa saya nak declare? Sedangkan kami bukan kaki pau. Yang kaki pau makan pau, awak tak ada suruh declare. Dalam Bukit Gambir ni, berapa banyak kepala ada? Saya nak tanya. Dalam Bukit Gambir, berapa banyak kepala ada gangster? Kenapa tak panggil semua? Kenapa saya seorang? Kat tangkap, berapa banyak kepala ada? Kenapa tak panggil semua? Kenapa saya seorang? Ni siapa polis nak terasa-terasa, saya tak heran dah. Sebab apa? Saya buat kerja ikut law. File. Untuk SPRM. Okay? Saya nak jumpa seorang je kalau nak jumpa pun. Hospidi tangkap je. Kalau hospidi tangkap, sedia nak jumpa saya sedia nak jumpa. Kalau tak, siapa saya tak nak jumpa? Saya tak heran sikit pun. Nak buat file tangkap, tangkap. Atas dasar mana tangkap? Kongsi gelap. Saya bukan gangster. Saya bukan gangster. Saya selalu bekerjasama. Minta maaf, bukan nama. Dengan KDN, saya bekerjasama. Atas sebab-sebab yang tertentu. Kami bukan hantu, kami bukan sos. Tapi kami membantu pihak-pihak kerajaan yang mana perlukan bantuan. Bukit Aman, kami bagi kerjasama. Kami bagi kerjasama dengan Bukit Aman. Okay? Tapi, bila kami panggil polis-polis kat sini, minta maaf cakap lah, tak nak sebut polis Bukit mana, apa, balai mana. Bila panggil buat apa-apa perasmian kebajikan ke, baik panggil untuk apa, menyampaikan sumbangan, tak pernah datang. Malah suruh datang makan pun tak datang. Macam mana kami nak bagi kerjasama dengan polis? Macam mana kami nak bagi kerjasama dengan polis? Salah tolong orang. Aku baru tahulah. Okay, aku baru tahu hari ni. Bagi keluarkan duit titik peluk sendiri yang kita bekerja ni, hingga basah baju kami.